Ini adalah update untuk setup TH120 hari ni. Ada yang kata, kenapa risk besar sangat? Hari ni risk dia 5 tick je. Alright, hari ni risk dia 5 tick je. So dia ada risk yang kita dah set, boleh go max sampai berapa, minimum sampai berapa. So sekarang ni untuk setup hari Jumaat hari ni, zone kita identify macam biasa jam 12. Okay, so sekarang ni kinetic arah telah berlaku. Kinetic arah telah berlaku pada 12.10 minit. Alright, candle kedua tu kinetic arah dah berlaku. So dan which is itu adalah arah untuk sell. So kita pun mencari sell within the buffer ataupun di dalam zone. Kita participate lah untuk sell. So sekarang ni petang kebetulan news fundamental pun masuk. News tu walaupun news negatif, positif dia macam biasalah. Alright, so sekarang ni TP adalah TP ketiga dia terus pergi, which is lebih kurang dalam 50 point. 50 point darab dengan 25 lebih kurang dalam 1000 lebih lah, 1200 lebih. Okay, so and then dia retrace back lah. So sekarang ni siapa yang tak ambil, dah shorten lah you guys punya profit. So okay, kita jumpa di next update. So alhamdulillah setup minggu ni quite menarik. Nanti saya compilekan semua sekali. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Kita jumpa di video seterusnya.